Okey guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adam Fakruliman Nikarun Nizam dan rakan-rakan dari ST4 akan membentangkan projek keusahawanan sosial yang akan bersama Pengasih Negeri Pahang. Pengasih adalah pusat pemulihan yang membantu individu yang menghadapi masalah penyalahgunaan data dan ketagihan. Tahukah anda, lebih 70% individu yang pulih daripada ketagihan kembali terjebak dalam masa 3 tahun pertama. Puncanya mudah, tiada majikan yang mahu mengambil mereka bekerja. Pada masa yang sama, industri pembinaan dan penyelenggaraan kita sentiasa merungut tentang kekurangan juru elektrik tempatan yang mahir dan boleh dipercayai. Dengan ini, program keusahawanan sosial adalah satu program yang dianjurkan oleh unit keusahawanan yang cuba membantu dan mengatasi masalah ini. Program ini melibatkan seramai 12 orang pelajar ST4 yang dibimbing oleh Cik Asri bin Abdul Wahab, pensyarah program teknologi elektrik. Program ini bermula pada Julai 2026 dan dijangka tamat September 2026. Ianya adalah untuk memantapkan pelajar dalam aktiviti keusahawanan dan kumpulan sasaran adalah peserta dari Pengasih Pahang. Objektif program 1. Memberikan pendedahan kepada pelajar dan peserta dalam melaksanakan seperti perniagaan pendawaian secara realiti. 2. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aspek pemasaran dan perniagaan berteraskan digital. 3. Menjalinkan hubungan dengan agensi luar berdasarkan perniagaan di atas tanggungjawab sosial, bukan keuntungan semata-mata. Apabila golongan ini keluar dari pusat pemulihan, mereka berdepan stigma yang menebat tanpa kemahiran dan pekerjaan. Mereka kehilangan harapan. Di sisi lain, pemilik rumah dan syarikat korporat mula sering berdepan dengan kontraktor elektrik yang tidak bertauliah atau tangkap muat yang membahayakan keselamatan nyawa dan harta benda. Di sinilah kami, pelajar ST4 ingin merapatkan jurang tersebut. Pihak kami akan melatih dan memberi pengetahuan yang berguna untuk golongan yang berada di dalam fasa pemulihan. Kami ingin melengkapkan mereka dengan latihan kemahiran pendawaian elektrik yang diiktiraf, mengubah mereka daripada individu yang dipinggirkan menjadi juru elektrik yang boleh berbakti kepada masyarakat sekeliling. Antara rangka program ini adalah peserta akan didedahkan kepada pembelajaran pendawaian domestik selama 1 hari dan pengukuhan latihan pendawaian akan dilaksanakan di rumah domestik selama 2 hari. Kursus pemasaran digital juga akan dilaksanakan selama 1 hari. Kerja elektrik melibatkan nyawa. Jadi projek anda disedia oleh Cik Asri bin Abdullah yang mempunyai sijil sah PW4 untuk memastikan kualiti dan keselamatan terjaga. Pelatih fasa pemulihan akan masuk sebagai apprentice. Apprentice belajar kemahiran asas seperti tembuk dinding, tarik kabel, kemudian diajar untuk membuat sebuah sesuatu kerja yang dilakukan supaya mereka dapat meneruskan kerjaya membuat pendawaian di rumah domestik selepas keluar dari pusat pemulihan. Semoga usaha murni pelajar-pelajar ST4 akan memberi impak yang besar kepada semua pelatih yang akan menyertai program ini, insya-Allah.